Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat, haji ni semuanya tentang Ibrahim lah. Ya. Semuanya berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dari kecil sampai ke tua, cuba tunjukkan mana bahagian yang dalam hidup Nabi Ibrahim ni mudah. Tak ada. Daripada dihalau keluar daripada rumah, direjam, diancam rejam, dicampakkan ke dalam api, sampai tak dikurniakan anak, kemudian dikurniakan, kemudian disuruh pisah, disuruh sembelih. Kata, ish. Tapi proses mencapai takwa itu adalah mencabut semua attachment, semua kesukaan selain Allah ni kita kena belajar untuk cabut, kemudian baru kita akan rasa betul-betul, yes, Allah adalah segala-galanya. Yang lain tu semua adalah perhiasan dunia, ujian, dan tidak bermaksud kita tidak melakukan tanggungjawab terhadap keluarga dan sebagainya. Itu semua penting. Tapi tidak ada apa-apa daripada bahagian-bahagian lain ni yang sepatutnya duduk di depan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu mungkin satu sudut kalau kita lihat. Kalau kita decide nak jadi orang baik, insya-Allah bersedialah dengan ujian-ujiannya. Kerana demikian, kalau kita pergi kerja pun nak naik pangkat, task dia lebih tinggi. Di universiti, di college kita belajar, naik tahun, examnya makin susah, bukan makin senang. So sama juga dalam perjalanan ini, Nabi pun sebut asyaddan nas al-bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian orang yang sepertinya dan orang yang sepertinya. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sama, siapa yang makin baik, tinggi keimanan dan takwanya, ujiannya juga akan berkadaran, akan kuat. Dan itu sebenarnya kalau ada sudut dia, cara nak lihat, dia sebenarnya akan makin seronok menikmati ujian itu. Orang luar nampak kesiannya, deritanya hidup dia, tapi dia menikmati setiap detik itu. Dan kita ada contoh yang demikian banyak kita boleh kongsikan, insya-Allah nanti dalam pusingan-pusingan yang akan datang. Masya-Allah, itu dia. Saya nak banjir dari kat studio ni tentang puan. Bila Ustaz sebut satu-satu, ya Allah, ujian itu